Dari Studio Antariksa melaporkan secara langsung dari Sedesa untuk sambutan Hari Raya lain macam yang sangat meriah. Betul tu Sofina, hari ini merupakan hari kedua sambutan dan kita mulakan dengan sesi pagi yang penuh warna-warni. Pelajar-pelajar hadir dengan pakaian tradisional yang sangat cantik. Ada baju kurung, baju Melayu, kebaya dan juga songket. Kami berdua sempat menjengah ke beberapa kelas. Ada banyak sangat jamuan raya. Dari rendang, lemang, sampailah ke kuih raya dan kek batik. Bukan makanan je, murid-murid sedesa pun ada persembahan. Contohnya tarian, nyanyian dan macam-macam lagi. Meriah! Dan jangan lupa, sesi fotografi raya turut diadakan. Murid dan guru-guru sama-sama bergambar untuk kenangan. Senyuman semua lebar bagai bulan mengambang. Kita kembali semula dalam sesi petang liputan sambutan Hari Raya lain macam Sedesa bersama saya Lia Zafira. Dan saya Ardani. Walaupun cuaca agak panas, tetapi semangat raya tetap membara. Sementara itu, suasana jamuan kelas petang juga tak kurang hebatnya. Ada murid bawa laksa, simpit, sampai ke dodol dan kuih siput pun ada. Sedapnya. Dan yang paling best, sesi fotografi bersama guru, satu kenangan manis buat semua. Saya suka adalah kita. Okey. Cikgu Syahidah yang nombor 1. Kalau cikgu boleh cipta satu kuih raya baru, apa nama dan rasa dia? Kalau bercerita kuih raya baru pada saya lah saya akan buat kuih macam cik semua. Kejap ada, kejap tak ada.
kuih kejap ada, kejap tak ada. Maknanya maksudnya kuih tu buat letak dalam mulut je terus. Kejap ada, kejap tak ada. Selazat coklat, tak hairanlah. Kejap ada, kejap tak ada. Kuih, nama kuih tu kejap ada, kejap tak ada. Okey, rasa dia macam mana rasa? Rasa dia kita buat macam biasa lah. Ada rasa coklat, ada rasa strawberry, ada rasa vanila, ada rasa kacang. Jadi kita nama dia lah masuk mulut je lah. Kuih tu. Itu nama kuih baru saya. Saya lepas saya besar nanti, kalau saya buka industri perniagaan, saya buat kuih tu. Okey, terima kasih. Sama. Kabut. 1. Tada. Cikgu dulu masa kecil, duit raya paling besar cikgu pernah dapat berapa ringgit? Okey. Masa kecil cikgu dah lama dah. Lama sangat, dulu tak banyak. Paling tinggi cikgu dapat RM1 je. Duit RM1. Jumlahnya tak ingat lah. Tapi yang paling tinggi tu nilai dia RM1. Sama. Cikgu pilih nanti. Tujuh. Okey. Cikgu pilih soalan nombor 4. Okey. Kalau cikgu boleh pilih satu tempat je untuk beraya sampai tua, di mana? Soalan ni ulang balik lah. Kalau cikgu boleh pilih satu tempat je untuk beraya sampailah ke tua, di mana? Sampai ke tua. Ya. Nak beraya. Hari raya hari-hari ke raya? Raya bulan puasa. Raya bulan puasa. Sampai tua. Nak raya ke mana? Sampai tua? Ya. Ke mana? Dekat rumah lah kot. Rumah. Dekat rumah lah. Kenapa? Kenapa Janganlah dekat sangat. Bawalah sikit. Tak lah, cikgu tak tahu kenapa. Tapi cikgu suka rumah cikgu. Cikgu suka di rumah lah kayaknya. Suka rumah. Terima kasih cikgu. Cikgu. Yeah. Nombor 2. Kalau cikgu masuk pertandingan nyanyi lagu raya, lagu apa cikgu pilih? Kalau cikgu pilih balik kampung. Kenapa? Sebab cikgu rindukan suasana kampung. Bila orang kata raya ni, mesti nak balik kampung. Sebab kemeriahan itu kat kampung. Okay. 3. Cikgu dulu masa kecil-kecil, duit raya paling besar cikgu pernah dapat berapa ringgit? Oi, zaman saya kecil-kecil, 50 tahun dulu. Paling besar pun RM2. Masa tu dah rasa banyak dah. 55 tahun dulu, RM2. Itu paling besar. Terima kasih cikgu. 1. Okey. Okey, teruskan. Okey. Kalau cikgu boleh cipta satu kuih, kalau cikgu boleh cipta satu kuih raya, baru apa nama dan rasanya? Nama kuih yang cikgu nak cipta. Okey, kuih apa ya? Kuih buluh bentung. Rasanya mestilah bombastik, fantastik, awesome. Okey, lepas tu bentuk dia macam buluh lah. Buluh sebab dia bentuk dia panjang macam tu kan. Lepas tu warna dia pula kena cari warna yang macam coklat-coklat, merah-merah. Nampak rare sikit. Okey. Dia dah tekan. Okey. Cikgu pilih nombor 1. Kalau cikgu boleh cipta satu kuih raya baru, apa nama dan rasanya? Soalan kebat ni susah ni. Apa nama kuih raya dia? Cipta. 7 hours later. Susah lah. Mungkin Ustaz akan buat kuih raya salah bikin. Dan rasa dia pun rasa bersalah. Kalau cikgu boleh pilih satu tempat je untuk beraya sampai tua, di mana dan kenapa? Okey.
Kalau Ustaz suka kampung sebab Ustaz suka suasana kampung. Dia sangat menyeronokkan dan suasana beraya yang menggembirakan. Okay, terima kasih Ustaz. Ustaz pilih soalan nombor 4. Okay. Kalau Ustaz boleh pilih satu tempat je untuk beraya sampailah ke tua, kat mana? Kalau bagi? Kalau cikgu boleh pilih satu tempat je nak beraya sampailah ke tua, nak beraya ke mana? Dekat mana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita soalan tersebut, bagi saya lah, tempat yang saya nak rasa memang di kampung lah. Di kampung, tempat yang istimewa, tempat kita dilahirkan, tempat keluarga kita membesarkan kita, tempat situlah keturunan kita bermula. Mana daripada mungkin atuk orang yang kita dulu lah sampai situ. Jadi itulah tanah pusaka kita. Jadi sesuai lah dengan hari raya, kita semua pulang ke kampung. Okay, Sazah. Nombor 2 Sazah. Kalau Sazah masuk pertandingan nyanyi lagu raya, lagu apa Sazah pilih? Nyam-nyam. Lagu? Lupalah tajuk. Lagu seru. Lagu lama-lama. Sudah. Suasana hari raya. Macam mana? Duhai bonda, duhai ayanda, dengarlah rayuan ananda yang jauh di mata, tanpa ku sedari air mataku mengalir. Jadi Terima kasih Sazah. Terima kasih. Itulah dia, guru-guru desa bukan sahaja hebat di kelas, tapi juga sporting habis bila raya. Terima kasih cikgu-cikgu. Semoga raya tahun ini lebih manis daripada dodol. Dan kepada penonton, jangan lupa setiap raya ada ceritanya. Yang penting kita sambut dengan ikhlas, gelak tawa, kasih dan sayang. Wah, memang betul kata orang, raya di sedesa memang lain macam. Penuh dengan warna, gelak tawa dan paling penting penuh dengan kasih dan sayang. Dari jamuan kelas sampai ke sesi bergambar, dari persembahan murid sampai ke terumah luar biasa yang akan kami ingat sampai Syawal akan datang. Kami ingin ucapkan terima kasih kepada semua guru, staf dan murid yang menjayakan sambutan raya tahun ini. Tanpa kalian, tak mungkin meriah begini. Dan jangan lupa, walaupun Syawal hanya sebulan, semangat silaturahim dan kemaafan tu boleh dibawa separuh